Sebuah universiti boleh menawarkan program berdasarkan kepada kajian pasaran yang telah mereka laksanakan. Berdasarkan pada justifikasi tersebut dan sebagainya, maka permohonan akan dilakukan kepada MQA dan proses akreditasi akan dilaksanakan. Walaupun kalau kita lihat formula asalnya adalah setiap 5 tahun, setiap sebuah universiti yang menawarkan program perlu melakukan revision, perlu melakukan penilaian semula. Tapi itu tidak bermakna kita perlu menunggu 5 tahun sebelum kita membuat sebarang perubahan, penambahbaikan dan sebagainya. Pihak universiti saya menggalakkan agar melakukan revision ataupun review ataupun penambahbaikan sepanjang masa sekiranya ada keperluan, sekiranya berlaku perubahan-perubahan semasa di luar sana. Kerana ini penting untuk memastikan program yang kita tawarkan itu sentiasa relevan kepada masyarakat luar, kepada majikan-majikan dan sebagainya. Sekiranya kita sentiasa memperbaharui program-program kita, memperbaharui kandungan-kandungan program kita, maka sudah pasti tidak akan wujud masalah-masalah seperti program kita tidak relevan dan sebagainya. Dan pihak MQA telah pun memberi flexibility kepada universiti untuk melakukan perubahan tanpa perlu menghantar kepada MQA. Kalau sebelum ini kita ada polisi yang menyatakan bahawa sekiranya berlaku perubahan lebih daripada 30%, maka ia perlu dirujuk kepada MQA. Tapi pada hari ini kita telah berikan flexibility kepada PPT untuk melakukan perubahan walaupun perubahan tersebut melebihi 30%. Justru saya mengharapkan PPT di sana, di luar sana, sama ada awam ataupun swasta, mengambil kesempatan daripada flexibility yang telah diberikan oleh pihak MQA untuk melakukan penambahbaikan pada program-program yang ditawarkan agar ia sentiasa relevan dan memenuhi ekspektasi majikan di luar sana. Justru ia secara langsung atau tidak langsung akan meningkatkan kebolehpasaran graduan masing-masing pada masa yang akan datang.